Omar rasa macam bangga atau bangga sangat-sangat dengan Rich ni kerana mereka berjaya nak menaikkan, nak menghidupkan balik tanah tu kerana telah ada buktinya ya, dari satelit. Semasa Omar di pejabat mereka menunjukkan dari pandangan dari satelit di mana tanah 2000 tu dan tanah yang 2020 tu berbeza sangat. Kita dah nampak pokok-pokok naik dan pokok-pokok yang cantik, pokok-pokok yang memang berasal dari negara kita, pokok-pokok yang asli seperti pokok ara, pokok madang serai. Inilah yang Omar belajar sebenarnya. Kemudiannya Omar telah naik ke atas lagi. Omar rasa sangat bangga kerana Omar berada di ketinggian Gunung Berincang, iaitu 2000 meter dari paras laut. Dan Omar berjaya diberi peluang untuk menanam 3 jenis pokok. Omar berharap-haraplah pokok tu akan subur macam kesihatan Omar juga ya. Dan pokok yang Omar tanam hari tu ialah pokok Eugenia, pokok ara dan pokok medang serai. Dan Omar sangat rasa teruja dan berbangga. Apa yang Omar lihat dekat atas tu lagi, benda yang kita tak boleh lihat di tanah, di kawasan bawah ini ialah lumut. Lumut di atas gunung memang berlainan sangat-sangat dengan lumut yang ada di tempat kita. Ya, warnanya, dari segi teksturnya, periuk kera dia memang lain daripada periuk kera yang kita tengok ni. Dia yang besar, berwarna macam nak merah dan coklat gitu. Omar memang sangat teruja, tapi dalam keterujaan tu ada juga rasa sedih melihatkan tempat tu yang ditinggalkan oleh peneroka yang menceroboh ni. Benda kayu-kayu lama, plastik masih juga kita lihat di sana. Jadi Omar berharap satu hari nanti kita, sesiapa saja yang berpeluang untuk nak menjadi sukarelawan, jom kita bersama-sama kita tolong kemaskan tempat-tempat ni supaya kita dapat tempat yang baik. Omar rasa macam bila di atas sana, bila kita sedot udara, kita rasa macam 100% oksigen, 100% oksigen. Memang kalau nak ikutkan dengan usia yang ni, nak naik bukit tu panjat, nasib baik Omar bawa tongkat dengan bantuan sahabat Rish. Kalau mereka tak bagi semangat tu, mungkin Omar tak sampai ke atas sana. Gitulah. Omar tu kuat sangat. Manalah dia dapat stamina pergi panjat bukit. Tapi itulah Omar Dina. Kalau dia nak, mana Dina boleh buat apa? Hehehe. Pendapat peribadi Omar sekarang tentang Cameron Highland yang dahulu masa Omar datang, masa Omar masih budak-budak dulu, memang rasanya lain kerana dahulu kita dah nampak pokok-pokok, bunga-bunga di tepi jalan ya? Kita nampak dia punya Japanese rose apa semua, memang cantik dengan roses dia. Tapi sekarang bila Omar ke Tanah Rata tu, Omar nampak dah kurang bunga-bunga yang ada. Dan sekarang ni Omar nampak, dulu kalau kita tengok di lereng-lereng bukit semuanya kehijauan, tetapi sekarang kalau kita tengok di lereng-lereng bukit, hijau tu dah digantikan pula dengan keputihan, plastik-plastik, bumbung orang bercucuk tanam. Banyak lagi seperti kenderaan juga ya, kenderaan kita dah nampak jeep, lori turun naik banyak sangat ya, untuk orang membawa bahan-bahan yang untuk dijual di luar sana. Okey je. Sikit lah. Kita pergi makan kat situ. Dan. Duduk situ. Okey dah. Sabar. Buat kelembapan. Air? Sekejap.
Suam. Suam. Bagi saya Suam dulu. Suam. Nanti kita tengok yang lain. Okey. Macam makan yang tak ada makan juga? Ni dulu. Okey. Ni. Dia tengok Suam. Terima kasih. Okey, kita makan. Kenapa Umar tengok-tengok air tu? Ada apa?